Assalamualaikum. Hari ini akak nak masak. Wah, kiranya masak ala kampung betul-betul ni. Rare semua ni. Kita nak masak gulai lemak cendawan sisir bersama ubi kayu. Tu ubi kayu. Dan kita upgrade sikit lah bubuh udang tu. Udang besar. Kalau dulu-dulu, mak-mak kita dulu, dia tak bubuh udang lah. Dia bubuh kerang ke ataupun dia bubuh ikan bilis. Tapi kita ni dah zaman-zaman kita ni, walaupun kita masak makanan tradisional kita no, tapi kita upgrade sikit lah bubuh udang. Jadi bahan-bahan dia macam biasa juga, macam kita nak buat gulai lemak, mesti ada bawang, serai, cili padi. Ini cendawan sisirnya yang telah kita keringkan. Sekejap lagi kita nak rendam dia baru jadi kembang. Kemudian kunyit hidup. Tak lupa juga kita menggunakan santan kotak. Itu saja bahan-bahan dia yang kita perlu ada. Kemudian yang lain-lain tu kita kisar je. Okey? Pertama sekali, jom kita rendam cendawan sisir ni. Cendawan sisir ni tahu daripada dapatnya. Kalau ada batang-batang getah yang dah tumbang, dia akan tumbuh bila musim hujan. Nampak macam sikit ni. Tapi kalau bila dah kembang tu, dapatlah semangkuk. Okey. Kayu, kita nak rebus dia dahulu. Kita rebus sampai dia empuk, baru kita masukkan bahan-bahan lain. Sebab yang kalau tak empuk ubi kayu dia memang tak sedap lah. Kita nak rebus dia dulu. Kita masukkan bahan yang kita kisar. Cili api, bawang dan kunyit. Dan serai. Okey, ini cendawan sisir tadi kan. Tadi nampak macam kering kan. Bila kita dah rendam, nampak dia dah kembang. Okey, kita masuklah kat dia. Sebab cendawan sisir ni kita kena masuk juga. Dia pun jenis yang keras-keras juga ni. Jadi kita kena masuk awal jugalah. Supaya bila kita makan nanti lembut lah. Ubi kayu kita dah jadi sangat dah ni. Dah lembut ni. Sedap ni. Sedap. Tutup dulu. Okey, masukkan daun kunyit. Bagi dia wangi sikit. Okey. Masukkan garam. Dia kalau macam ni, betul-betul masak macam ni ubi ni. Ini memang betul-betul sedap ni. Kalau biar dia orang kata lembut sungguh-sungguh tu. Itu memang betul-betul sedap. Ni kita nak masuk udang. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup sekejap. Okey, last kali kita masuk santan. Habiskan satu kotak ni. Tengok warna dia pun cantik. Kita menggunakan kunyit hidup tadi. Okey, bila kita masuk santan. Jadi masakan kita ni pun nak siap dah ni. Rasa dulu masin dia. Sedap dia. Ni kalau kata cendawan sisir tu banyak, lagi bagus lah. Ni sebab tak banyak kan. Tak nampak sangat lah. Nampak udang lah pula lebih lah. Rasa udang kita besar-besar. Okey. Masak lemak cendawan sisir bersama ubi kayu serta udang kita telah bersiap. Kalau kita pergi pasar tani nampak benda tu, jangan rasa apa kita nak buat. Dah kita bagi tahu cara-cara dia dan rasa dia memang enak. Kepada yang menonton, ada ubi kayu sendiri lagi best. Jangan lupa komen, share dan subscribe.
Jumpa lagi di menu-menu yang akan datang. Bye. Sedap ni.